Design dia ni very genius guys. Boleh lipat macam ni. Bila korang buka, saiz besar tau. Bila tutup, saiz nipis saja. Yang ni korang boleh bawa bila pergi mancing. Bila dapat je ikan, dapat je udang, terus masuk ke dalam sini. Udang dan ikan, dia boleh bebas gerak dekat bahagian dalam tau. Jadi, lambat sikit untuk mati sebab dia tak lemas. Sebelum ni saya pakai jute yang jenis kecut. Bila letak ikan, letak udang, cepat mati tau. Rupanya dia tak boleh bebas gerak macam jute yang ni tau. Korang kalau kaki pancing, wajib ada yang ni. Dia ada pelampung tau dekat bahagian atas. Jadi bila korang selam dalam air, bahagian bawah akan tenggelam. Bahagian atas ni dia akan timbul. Jadi mudah sikit korang nak tengok benda ni ada lagi ke tak. Dia punya akses, pintu bahagian depan sini luas tau. Seluas alam macam ni. Kalau korang dapat ikan besar pun muat tau isi dalam ni. Tapi yang paling penting, dia boleh lipat, dia akan jimat space. Nak bawa mana-mana, nipis macam ni. Isi dalam beg pun tak ada hal. Jadi kalau korang nak cari jute yang jenis, mudah untuk bawa mana-mana, boleh lipat, jadi kecil macam ni. Korang boleh check jute yang ni. Siap ada pelampung tau. Yang ni saya letak dekat link video, korang boleh grab sekarang guys.